Siapa sangka bersebelahan bukit dan gua ini ada tempat untuk tenangkan minda dan jiwa. Ini dia, Masjid Buloh, Gua Musang, Kelantan. Lokasi yang strategik terletak bersebelahan dengan stesen kereta api Gua Musang. Daerah ini memang terkenal sebagai tempat persinggahan mereka yang ingin ke negeri pantai timur, terutama ke negeri Kelantan. Di Gua Musang, terdapat juga pusat rekreasi yang menawarkan aktiviti seperti teroka gua, hiking, flying fox serta penginapan dengan konsep hidup bersama alam. Okey, bersebelahan dengan pusat rekreasi tadi, saya nak bawa anda ke satu masjid yang sangat rare. Masuk-masuk je kita boleh nampak replika Al-Quran yang besar. Sangat indah. لا إله إلا الله. Masjid dalam episod Kembar Kubah kali ini dikatakan sesuai untuk para musafir. Masjid Buloh asalnya merupakan sebuah masjid yang biasa tetapi mengambil kira sumber alam seperti buloh yang banyak di sekitarnya. Masjid ini dibina semula dengan menggunakan buloh sebagai bahan utama. Kita bersama Encik Ibrahim bin Mat, pengerusi Masjid Buloh Gua Musang, Kelantan. Masjid Buloh ni 80% daripada jemaahnya adalah terdiri daripada musafir yang lalu daripada KL, Kuala Lumpur atau sebaliknya lah. Jadi dalam memberi khidmat kepada musafir ini, kita sentiasa memikirkan bagaimana usaha untuk memberi keselesaan kepada musafir. Bukan sahaja sebagai tempat persinggahan, bertirahat, tapi juga sebagai tempat rekreasi rohani. Di samping mereka berehat, mereka boleh solat berjemaah. Antaranya selain daripada solat berjemaah 5 waktu kan, kita mengadakan solat tarawih. Dan solat tarawih untuk tahun lepas kita ambil imam daripada Indonesia. Dan untuk tahun ini imam solat tarawih kita daripada Thailand. Dan kita buat iftar Ramadan, setiap hari ada majlis berbuka puasa di sini. Dan yang paling menarik sekali saya rasalah kita ada buat iftar Ramadan dan santuni antara kaum. Yang jarang orang buat, yakni kita jemput 50 orang daripada kaum India, 50 orang daripada kaum Cina, 50 orang daripada kaum asli. Kita jemput berbuka puasa bersama. Mereka tak puasa lah, tapi mereka tunggu kita sehingga kita berbuka. Di antara majlis itu kita adakan tazkirah. Dan saya biasanya beri tazkirahnya, kita minta supaya setiap kumpulan itu dia akan translate kepada bahasa dia sendiri. Di sini juga disediakan kemudahan lain seperti makanan dan minuman ringan. Juga sesuai untuk berehat sebelum pengguna jalan raya meneruskan perjalanan mereka. Cetusan idea untuk membina sebuah masjid ni di sini dicetuskan oleh Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz, mantan Menteri Besar Kelantan pada waktu itu, yang melihat lokasi ini adalah sesuai dibangunkan sebuah masjid, iaitu Masjid Iktikaf yang dibina dengan keunikan buluh. Sebab Gua Musang itu sendiri mempunyai banyak jenis-jenis buluh yang boleh digunakan. Kita telah mengambil kira lah reka bentuk bangunan yang sesuai dengan kedudukan ni, yang mana kalau kita tengok di sini uniknya ada gua di kiri dan kanan Masjid Buloh ni. Jadi gua tu sendiri adalah laluan angin. Jadi binaan masjid ni kalau dilihat akan ada satu ruang pergerakan angin yang daripada hadapan dan belakang. Kita berharaplah Masjid Buloh ini tidak
sekadar persinggahan, tapi dia lebih kepada satu lokasi yang boleh memberi manfaat kepada semua orang yang singgah di Gua Musang. Sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi kan, dan mafhumnya berapa ramai orang yang berpuasa tetapi yang mereka dapat hanyalah lapar dan dahaga. Maknanya puasa ini satu ibadat yang memerlukan kepada keikhlasan. Dan sebenarnya puasa ini satu ibadat yang paling senang. Sebab dia tak perlu buat apa-apa. Kan? Kalau solat banyak dia kena buat, kena rokok, kena sujud. Ibadat haji banyak dia kena buat. Puasa tak ada. Tak payah buat apa-apa. Jangan makan, jangan minum, jangan membuat perkara membatalkan. Semuanya adalah bentuk jangan-jangan. Perjalanan yang panjang mungkin tak sama jika dibandingkan dengan perjalanan Ramadan yang ditempuhi semua insan setiap tahun. Musafir Ramadan sentiasa berusaha untuk menghidupkan bulan yang mulia ini. Semoga kita mencapai destinasi Ramadan yang terbaik kali ini bukan sekadar lapar dan dahaga.